Hai semua, selamat berjumpa dalam saluran YouTube Chanlin Lifestyle. Hari ini kita akan belajar tentang jarak. Jarak ialah ukuran jauh di antara dua tempat. Jarak terbahagi kepada dua, iaitu jarak relatif dan jarak mutlak. Jarak mutlak dinyatakan dalam unit meter bagi jarak dekat dan kilometer bagi jarak jauh. Jarak mutlak juga tepat dan kekal. Maksudnya jarak mutlak tidak berubah. Jarak relatif pula diukur berdasarkan kos dan masa. Dari segi kos, tambang perjalanan ke destinasi yang dituju dalam sen atau ringgit. Dari segi masa, tempoh perjalanan ke destinasi yang dituju dalam minit dan jam. Maksudnya jarak relatif tidak tetap dan sentiasa berubah-ubah. Jarak relatif juga kurang tepat berbanding jarak mutlak. Itu sahaja dalam video hari ini. Bye, semoga bermanfaat.